Assalamualaikum geng, anda bersama saya lagi Awi MBR atau dikenali sebagai Abang Koro. Assalamualaikum geng, selamat sejahtera. Selamat datang lagi dalam channel Koroi TV bersama host anda Awi MBR atau dikenali sebagai Abang Koroi. Okey geng, aku harap korang sihat-sihat selalu. Thank you yang support aku untuk comeback ni. Yang belum support lagi jangan lupa like, komen video yang terbaru daripada aku. Barulah aku semangat nak buat video untuk korang. Kalau aku tak ada, korang tak tahu isu viral nanti. Korang yang pisang, aku tak pisang. Aku tak ada hal, aku tahu je. Dan untuk kepada yang baru tengok video aku di channel aku ni, tak subscribe lagi, subscribe sekarang. Sebab apa? Subscribe percuma je, janganlah kedek. Alamak, pisang lah kalau macam ni berkira. Tak geng Koroi lah. Okey, korang dah like, dah komen video terbaru aku, dah subscribe channel aku. Okey, aku nak share korang isu yang baru viral ni, kes yang baru viral kat media sosial ni. Pasal pekerja kedai kopi Zeus Coffee yang disimba air oleh pelancong China. Uish, kurang ajar budak-budak China ni. Sakit hati bai tengok video dia. Aku waktu first aku tengok video tu, ui, aku nak masuk dalam skrin nak pijak yang baling air tu. Tapi aku tak dapat. Siapa accident? Pelancong tu lah tu, dah kena bantai lah tu. Tu ambulans datang. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok video yang viral tu. Tara. salah. Yang ni. Tara. 你说骂他，你让谁出去出去啊？我为什么要出去？我在这儿消费，我在这儿买咖啡，我为什么要出去？哎呦我操你妈！哎呦我操你妈！ Uish, punya biadab orang China ni. Memang daripada dulu kes viral, banyak pelancong macam tu, perangai-perangai daripada orang lah tu. Daripada China, yang daripada lubuk China, yang buat Wuhan tu, yang jadikan corona tu, geng-geng dorang lah tu. Tak cukup dengan COVID dong bawa, perangai tahi pun dong bawa masuk negara orang. Aku harap pihak Zeus Coffee tu siasat benda ni betul-betul. Kesian tu pekerja tu, tak ada dah kerja berapa jam dah, lebih masa ke apa, tiba-tiba kena simbah pula air. Lepas tu kena maki pula tu dengan kata-kata kesat tu. Ui, barai yo, burn out tu. Sebab kalau Zeus Coffee tak siasat betul-betul, tiba-tiba buang ke pekerja tu, atau berhentikan ke, warning ke apa benda ke, aku dah takkan support dah Zeus Coffee. Tapi aku tak pernah beli Zeus Coffee. Aku asuk member aku supaya tak payah beli kalau tak siasat betul-betul. Member aku tak ada duit. Lantak lah. Tapi selepas aku tengok video ni geng, kita dah tak boleh pakai dah customer always right. Lagi-lagi dekat orang China ni, dia kena tukar customer always boo. Aku tak nak sambung. Datang negara orang, tanah orang, tak ada adab langsung. Sedarlah diri kau tu pelancong. Hormat sikit orang punya culture. Katanya orang tu buat air lambat lah apa, kau yang tak reti sabar. Tenuk. Tapi aku tak puas hati lah akak tu atau barista tu tak bantai cukup-cukup dengan dia. Kalau aku jadi akak tu, aku smackdown tu. Suruh member buka lagu John Cena, aku buat smackdown Stone Cold Steve Austin kat dia. Baru dia tahu apa itu Malaysia. Time tu baru dia tahu negara lain dia boleh buat hal, dekat Malaysia dia tak boleh buat hal. Dasar Wuhan. Aku harap sangat nasib akak tu, pekerja tu, barista tu terbela. Zeus, come on, do something before I do for you. Babi hutan lalu depan air also, air lempang tau. You don't macam-macam. Aku tak boleh lah tengok kes-kes macam ni. Pekerja-pekerja Malaysia ni kena hantam, kena tiaw macam ni. Lagi-lagi daripada orang foreigner ni, pelancong ni. Sepatutnya kerajaan Malaysia kena buat satu undang-undang. Orang pekerja Malaysia FMB ni diberi peluang untuk bantai satu orang customer. Baru puas hati. Tolonglah, please lah buat macam ni. Lepas tu yang tak boleh belah geng, pelancong China tu sendiri yang viralkan video ni kat akaun TT dia. Konon nak dapat simpati lah, nak dapat penyokong lah dengan apa yang dia post tu. Tapi akhirnya makan diri dia sendiri. Dasar Wuhan. Banyak Wuhan dah kebayang kau ni. Tapi relax geng, tak semua orang China, mainland China perangai macam tu. Tapi banyaklah macam tu, ramailah macam tu. Tapi tak semua tau. Janganlah nak marah satu China tu. Tapi memang banyak lah. Kau tengok kat media sosial memang banyak kes diorang buat tahi dekat negara orang, memang daripada diorang lah. Tapi taklah semua macam tu. Anak juga semua diorang. So geng, aku ulang lagi, semoga pihak Zeus beri keadilan lah untuk pekerja tu. Tindakan lah of course untuk pelancong tu ataupun pendatang tu. Kalau sebaliknya, faham-faham lah geng. Tahulah korang nak buat apa. Tak payah ajar lah, sendiri faham lah. Tolonglah pihak Zeus, samanlah pelanggan tu. Buatlah something. Semoga keadilan ada untuk akak barista tu. Tak pun susah sangat, bagi diorang jumpa balik berdua. Tapi suruh akak tu pegang air Koroi ketum sparkling, simbah dekat muka dia. Dia kenal apa itu Jamila. Apa kena mana? Okay geng, sekian sajalah daripada aku geng. Korang komenlah pendapat korang ataupun idea korang tentang isu ni. Komen kat bawah geng. Nak tahu juga pendapat korang. Okay? Apa-apa kita jumpa lagi di video akan datang, InsyaAllah. Jangan lupa support, komen, like. Yang belum subscribe, tolong subscribe. Assalamualaikum. Jangan isap gam.